Tak makan nasi langsung macam harimau tak pingsan ke? Tak hypo ke? Darah kita tak ada gula nanti? Jom kita tengok balik harimau. Walaupun dia tak makan karbo, darah dia tetap ada gula. Kalau tak, dia dah lama mati. Tapi dari mana datangnya gula tu? Rahsianya ada pada satu proses sains yang dipanggil gluconeogenesis. Bunyi macam susah tapi maksudnya mudah. Hati anda buat gula sendiri. Ya, hati manusia adalah kilang gula yang sangat efisien. Bila kita berhenti ambil karbohidrat, hati akan mula bekerja menukarkan protein dan lemak menjadi glukosa mengikut keperluan badan sahaja. Bezanya dengan kita makan nasi atau roti, gula yang dibuat oleh hati ni takkan buat hormon insulin kita melambung tinggi. Dia keluar sikit-sikit on demand. Cukup-cukup je untuk organ yang memerlukan. Jadi, anda takkan rasa crash atau menggigil macam orang yang ketagih gula. Inilah masanya kita bagi peluang untuk pankreas kita berehat dan biarkan kilang dalaman kita buat kerja secara semula jadi. Jadi, jangan takut kalau tak ambil glukosa dari luar sebab badan anda sebenarnya dah ada sistem simpanan tenaga yang jauh lebih hebat. Nanti kita bongkar kenapa enjin kita boleh rosak sampai jadi diabetes walaupun kita rasa kita makan macam biasa. Kita sambung video seterusnya.